Nasi kerabu sebenarnya tak susah pun nak masak. Yelah, bahannya nampak banyak, jadi rumit kan. Tak apa, Richard tunjuk sekali cara nak buat nasi kerabu step by step. Mari kita perak ayam madu dulu. Ni bahan blend dia. Kita masuk bawang putih, halia, serai, bawang merah, air setengah cawang. Lepas tu kita blend. Ayam kita nak 8 ketul. Lepas tu kita masuklah serbuk kunyit, serbuk ketumbar, sirap ros, kicap pekat dengan bahan-bahan yang kita blend tadi. Untuk perasa dia, kita masuk Ajinomoto setengah sudu. Lepas tu kita masuk pula garam setengah sudu. Gula kita masuk 3 sudu dan madu kita masuk 3 sudu. Ayam madu ni kita kena perak 1 jam ke atas. Portion ayam ni kalau ikutkan kita kena masuk 1 sudu besar garam tu. Tapi dengan konsep Smart Salt, Richard hanya guna setengah sudu besar Ajinomoto dan setengah sudu besar garam. Cara ni kita dapat kurang 34% sodium dalam masakan kita. Keenakan masakan kita masih kekal, tak usah bimbang. Okey, mari kita masak nasi pula. Bunga telang kita rendam dulu air panas. Tengok jadi biru dah. Beras kita siap basuh dulu baru masuk perut nasi. Air bunga telang ni kita boleh masuk dah. Lepas tu kita masuk serai, daun lemak purut, garam dan minyak. Itu je lah. Senang kan? Cara dia macam kita masak nasi biasa je. Mari kita masuk kuah tumis nasi kerabu pula. Blend dulu bawang putih, halia, serai, bawang merah. Lepas tu air setengah cawang. Panaskan minyak, kita masuk bahan-bahan yang kita blend tadi. Tumis dulu, biar dia wangi, barulah kita masuk cili bor, ni kacang, ni sangkerek. Masuklah, biar dia cair semua, barulah kita masuk santan. Untuk bahan perasa, kita hanya guna Ajinomoto setengah sudu. Lepas garam sama setengah sudu juga. Ni asam keping saya lupa nak taruh tadi. Masak sampai dia pekat je. Okey dah. Korang mesti berasa risau. Selalu kalau masak mesti letak Ajinomoto. Ia sebenarnya dibuat daripada ubi kayu dengan tebu je. Cuma ia akan melalui proses fermentasi. Sama lah macam pembuatan tepe dengan keju. Kalau ikutkanlah dia lebih sihat. Sebab sodium dia jadi kurang dah. Masakan kita lagi ada rasa umami. Ni last kali kita nak masak sambalnya. Kita blend dulu halia, ni serai, bawang putih, lepas tu bawang merah, air setengah cawang. Macam biasa kita panaskan kuali, masuk lalu isinya. Bahan-bahan kita blend tadi tu masuk lalu. Untuk bahan perasa, kita masuklah Ajinomoto setengah sudu. Macam biasalah, garam pun setengah sudu juga. Gula kita masuk 4 sudu. Tak ada dah. Kita goreng sampai dia jadi warna perang. Nampak tak? 1 jam tu goreng gitu. Tapi kena api kecil Okey, siap dah. Ni ayam madu kita belum bakar gitu. Kalau malas nak bakar dengan arang pun tak apa. Bakar dengan oven je. Sepakat tengok je pun terasa nak makan dah. Ni bahan hot last kali kita nak standby. Ulang. Makan dah ulang. Ramai orang tak makan rasa. Tapi nasi kerabu tak ada ulang tak jadi Ni nasi kerabu kita ni. Tengok. Akhirnya siap dah semua. Banyak bahan dia Kalau betul-betul masak sekejap je 2 jam setengah siap lah. Ni Richard ada tambah lagi lauk, telur masing, bawang putih jeruk dengan kepuk keping. Korang rasa kena jual berapa sepinggan ni?